Pelakon Rita Rudaini merupakan antara individu yang lantang menyuarakan isu pembayaran nafkah terhadap anak-anak. Menerusi perkongsian di Instagram Story, Rita memuat naik semula artikel berkenaan tindakan sitaan kewangan yang bakal diambil oleh pihak bertanggungjawab terhadap mana-mana bekas suami yang didapati culas membayar nafkah. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe channel ini sekarang bagi mendapatkan lebih banyak video terkini dan sensasi dalam dunia hiburan. Rita atau nama lengkapnya, Rita Rudaini Muhammad Mokhtar, berusia 49 tahun, menyeru agar pihak Jabatan Agama Islam tidak membenarkan individu terbabit berkahwin sekiranya mereka masih belum melunaskan nafkah kepada bekas isteri dan anak-anak. Menurut Rita, masalah berkaitan nafkah ini sudah berlaku sejak dahulu lagi, menyebabkan ada pihak yang berani bertindak sesuka hati tanpa memikirkan tanggungjawab. Culas bayar nafkah, sepatutnya pejabat agama jangan benarkan mereka bernikah lain selagi hutang terhadap bekas isteri dan anak-anak belum diselesaikan, tegasnya. Tambah Rita lagi, langkah tegas seperti menyenarai hitam individu yang mempunyai tunggakan juga wajar dilaksanakan, sama seperti sistem hutang kewangan. Buat seperti lembaga hasil dalam negeri. Tak bayar cukai, tak boleh melancong ke luar negara. Tak bayar, tak boleh buat pinjaman. Gagal bayar hutang, diisytihar muflis. Kalau tidak, sampai kiamat pun masalah tanggungjawab ini tak akan selesai, katanya. Dalam hantaran berasingan, pelakon filem Mami Jarum itu turut menyenaraikan tanggungjawab seorang bapa terhadap anak-anak. Menurutnya, nafkah anak tetap menjadi tanggungjawab bapa walaupun anak berada di bawah jagaan ibu, merangkumi keperluan makan dan minum, tempat tinggal, pendidikan dan perubatan.